Jaya Profit kita saham ni. Okey, Tan Chong. Okey, dah berjaya profit sebanyak lebih kurang 9% tuan-tuan. Okey, so kenapa saya berikan saham ni? Okey, jom kita belajar sama-sama. Okey, berjaya 9%. Okey, ni lah buatkan handphone dia tak mencabar sebab saya berada di luar. Okey, tapi tak apa. So apa pun kita nak kena belajar, terus belajar kenapa kita entry, kenapa kita exit. So kita kena belajar. Alright. So yang pertama kalau kita tengok kalau kita tarik Fibonacci kat situ, okey. Yang mana saya berikan pada 5 Januari area sini tuan-tuan. 5 Januari area sini. Okey, iaitu pada harga 63 sen. Area sini sebab apa? First dia buat satu gap up kat sini and then dia retrace. So saham ni dia bergerak macam ABC dia bergerak 1 2 3 4 5. Okey.